Ini adalah car jump starter atau jumper lah, menggunakan non jumper. Alright, jadi dia main dengan soket untuk bateri. Yang ni adalah slot untuk bateri mount mantap. Okey, kalau kau ada banyak bateri mount mantap rumah tu, tapi tak tahu nak buat apa selain daripada gunakan tool yang disediakan, boleh dapatkan jumper macam ni. So kalau kereta motor kau tak boleh start bateri kau, terus pakai dengan bateri tu dekat sini dan jump dia tambah. Contohnya, aku ada bateri, ini brand lain lah, tak kisah apa yang apa pun. Jadi mount adalah mantap. Kita just slot in dekat jumper. Alright. So yang ni aku ambil yang option yang ada USB. Selain kita jump kereta, apa juga boleh charge handphone menggunakan USB. Hari ni aku nak test sampel ni dekat punya motor. Motor aku dah parking lama dan bateri dia dah kong. So setiap kali aku nak start, panas enjin, aku jump so bateri dia akan terlalu. So kita lah untuk ni, saya jumper ni dalam motor aku akan berfungsi. Okay, so let's go.